Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Silakan Bapak Menteri. Tuan Yang Dipertua, kerajaan mempunyai dasar yang jelas untuk memberi keutamaan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ketika negara menghadapi krisis ekonomi di mana kerajaan telah mengambil langkah membekukan kemasukan pekerja asing bagi sektor tertentu supaya peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan tidak terjejas. Walau bagaimanapun, kerajaan sedia memberi kelonggaran pembekuan pengambilan pekerja asing bagi sektor-sektor industri pembuatan seperti subsektor elektrik dan elektronik, tekstil, perabot, sarung tangan dan plastik supaya industri tersebut dapat terus beroperasi dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, bagi mengatasi kekurangan pekerja tersebut, kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan kerjasama majikan supaya meningkatkan kadar gaji pokok pekerja, dan beberapa buah syarikat telah pun mengambil inisiatif menaikkan gaji pokok pekerja mereka. Dengan peningkatan kadar upah ini akan dapat menarik minat pekerja tempatan untuk bekerja dan kekal dalam industri tersebut. Dan nombor 2 ialah untuk menggalakkan peningkatan penggunaan teknologi berotomasi oleh majikan-majikan di samping mengelakkan penggunaan sistem yang berintensifikan buruh serta menggalakkan insentif-insentif tertentu dan penyediaan persekitan pekerja yang kondusif bagi menarik minat pekerja tempatan. Pada masa ini, pembekuan pengisian jawatan-jawatan tertentu oleh pekerja asing di bidang-bidang tertentu masih kekal. Kerajaan telah menetapkan beberapa jawatan yang tidak dibenarkan mengaji pekerja asing. Kelulusan untuk sektor-sektor yang lain akan bergantung kepada jenis-jenis pekerjaan yang telah dibuktikan tidak dapat diisi oleh pekerja tempatan. Terima kasih. Yang Amat Seputi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pada mulanya saya ingin menyampaikan penghargaan saya lah kepada kementerian yang cuba melindungi pekerja tempatan. Walau bagaimanapun terdapatnya masalah dari segi ini, di mana Datuk Yang Dipertua, bila kami pergi ke luar negeri berjumpa dengan pelabur yang berminat untuk melabur di kawasan Asia Tenggara, bagi mereka Malaysia ada dua masalah utama. Masalah nombor satu ialah keselamatan. Mereka anggap sini jenayah agak tinggi. Dan masalah kedua ialah di Malaysia kita tidak mempunyai pekerja yang cukup kepada mereka. Jadi saya rasa bila kelihatan terdapat masalah ataupun kurang koordinasi di antara MIDA yang cuba mendapatkan pelaburan ke Malaysia dan juga pihak kementerian, kerana selalunya pegawai MIDA kita memberi janji kepada pelabur asing bahawa di negara kita mempunyai banyak pekerja, jadi tenaga kerja tak ada masalah. Tapi bila mereka masuk membina faktori kilang di sini, mereka mendapati susah sangat bagi mereka untuk mencari pekerja. Datuk Betul, saya ingin bagi satu contoh. Satu kilang Jepun, ya saya ini agak rumit sikit, Datuk Betul. Di satu kilang Jepun yang mana pihak kementerian juga tahu, yang mana yang didirikan di Bangi, mereka ingin dapat 2,000 pekerja. Dan bagi Kerajaan Selangor, kami menjemput ketua kampung, ahli majlis, guru besar sekolah, meminta mereka datang untuk satu mesyuarat, minta mereka tolong kilang ini untuk cari pekerja. Tapi di kawasan Tengkil Bangi, dia yang kilang itu perlukan 200 pekerja, 2,000 pekerja, yang kritikalnya ada 800 sebagai permulaan. Tapi memang tak dapat pekerja yang cukup kepada kilang tersebut. Jadi saya di sini, saya rasa yang tindak balas daripada pihak kementerian terhadap pelabur dan juga industri ini memang kelihatan tak ada koordinasi, dan juga bila pihak kementerian mengadakan polisi-polisi baru macam menyekat kemasukan pekerja asing, mereka tidak berdialog dengan pihak kerajaan negeri dan juga pihak industri dan juga persatuan IKS dan para pelabur. Saya rasa ini menyebabkan kerajaan kita ini berada dalam satu keadaan yang rumit dan masalah. Saya nak lagi cukup dah, Yang Hormat. Tanya soalan. Yang Hormat dah cukup. Soalan saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sama ada Yang Berhormat Menteri sudi menubuhkan satu task force
satu jawatan kuasa yang merangkungi pihak mungkin FMM, Persatuan Usahawan ataupun IKS dan juga pihak kerajaan negeri yang berlainan untuk mengadakan satu tinjauan kepada untuk mengetahui lebih dengan keadaan yang sebenar, sebelum kementerian menjalankan mengambil apa-apa dasar baru tentang pekerja. Cukup ya. Saya sukar sangat mengawal hari ini. Soalan berjela-jela, berbunga-bunga datang daripada Barisan Nasional, datang daripada pembangkang, dan jawapan yang panjang datang daripada kerajaan. So, kita sama-sama maklum keadaan ini. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Yang berhormat, pada sesi parlimen yang lalu, pandangan Yang Berhormat beza, sekarang sudah beza kerana sudah jadi ahli exco di negeri Selangor. Pada satu ketika, Yang Berhormat cuma menahan keperluan pekerja-pekerja, pada hari ini menahan keperluan kebajikan. Tapi kita pada masa yang sama, pada ada kedudukan untuk menahan keperluan negara daripada segi majikan, daripada segi pekerja. Saya tanya soalan yang sama juga. Sila duduk, saya akan jawab. Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua, kerajaan sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab memang menjaga keperluan kedua-dua pihak, iaitu majikan, mereka yang melabur di dalam negara kita dan keperluan pekerja-pekerja tempatan. Segala proses, segala dasar yang dibuat ialah diarah ke demikian. Saya faham ada kita kerjasama dengan MIDA dan MITI untuk memastikan bahawa bekalan pekerja-pekerja yang perlu dibekalkan kepada pelabur-pelabur yang datang ke negara kita. Tetapi pada masa yang sama, saya mahu meningkatkan kepada majikan-majikan, kepada pelabur-pelabur yang ditarik oleh negeri Selangor untuk memastikan bila mereka datang ke negara kita, janganlah datang seolah-olah untuk mencari satu negara di mana pekerja akan diberi gaji yang rendah. Kalau ada majikan yang datang cuma untuk memberi gaji yang RM500 dan RM600 dan harap ini adalah negara di mana ini boleh disediakan, maka mereka mesti kecewa. Oleh itu kita berharap pelabur yang akan datang, yang akan ditarik oleh negeri Selangor atau negeri Pulau Pinang ialah orang yang mempunyai daya untuk mendapat pekerja-pekerja yang bergaji tinggi. Ini adalah satu dasar yang kita sedang uju sekarang. Yang Amat Perdana Menteri kita telah mengumumkan yang masa hadapan negara kita ialah high economy, high income base, itu ialah masa hadapan. Kalau itu yang dasar, apa yang diperlukan dibuat oleh semua agensi termasuk kerajaan-kerajaan negeri di bawah pembangkang ialah untuk memastikan bahawa kita meningkatkan taraf ekonomi kita untuk satu high income dan high productivity base. Di dalam usaha itu, kerajaan telah membuat pelbagai jenis perubahan. Kita telah beri di dalam dasar package ekonomi yang kedua, sejumlah RM5 bilion telah diadakan untuk usaha menstrukturkan balik ekonomi supaya produktiviti boleh ditambah. Ini adalah usaha macam mana kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan pada masa yang sama untuk meningkatkan gaji untuk pekerja-pekerja tempatan. Untuk jawab soalan yang kedua untuk Yang Berhormat, memang kita ada perbincangan dengan FMM, MEF dan Chambers of Commerce yang terdiri daripada semua pihak. Kita mengambil pandangan-pandangan mereka. Baru-baru saja saya, MITI dan pelbagai ada perbincangan dengan semua agensi-agensi di dalam bidang-bidang yang saya tersebut terjadi, iaitu daripada plastik, glove industry, furniture dan sebagainya, untuk tahu sebenarnya kedudukan mereka dan untuk mencari langkah-langkah untuk bantu mereka. Terima kasih.